khamsah, 5 orang. Jadi dalam bab ni kata Ibnu Hajar, rawahul khamsah illa Nasa'i. 5 orang ni riwayat kecuali Nasa'i. Jadi kita kata 4 orang lah riwayat. Dan hadis ni juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ni sahih. Al-Albani juga sebut dalam Irwaul Ghalil, hadis ni hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, bagi perempuan yang haid, maksud haid di sini cukup umur. Kenapa disebut perkataan haid? Sebab kebanyakan perempuan tanda haid adalah, tanda cukup umur adalah haid. Itu kebanyakan perempuan. Sebab tu disebut haid. Bagi perempuan yang dia tak datang haid, maka dia juga tertakluk di bawah hukum hadis ni. Allah tak terima solat illa bi khimar, melainkan dengan khimar. Khimar maksudnya kain yang menutup kepala dan juga tengkuk. Itu khimar. Dalam Quran Allah sebut wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Adat orang jahiliah, dia pakai tudung, dia ikat. Dia pakai tudung, ikat. Leher dia nampak. Maka Nabi kata, Allah sebut di dalam Al-Quran, surah An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka sehingga menutup juyub, jaib. Jaib bahasa sekarang nama dia poket. Tapi zaman tu, zaman Al-Quran turun, maksud dia bukan poket. Juyub maksud dia ni. Potongan yang buka leher. Allah sebut di dalam Al-Quran, perempuan mesti pakai tudung sehingga tutup juyub. Jadi maksud dia mesti tutup tengkuk. Hari ni kalau orang pakai tudung, nampak tengkuk. Dia pakai tudung, nampak tengkuk. Itu adalah larangan yang Allah sebut dahulu. Allah larang perempuan jahiliah sebab tu. Bila disebut dalam Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu berhias sebagaimana perempuan jahiliah dulu berhias. Macam mana perempuan jahiliah dulu berhias? Mereka bukan tak pakai tudung, dia pakai. Tapi tudung dia diikat sehingga nampak tengkuk. Betul, kalau ada perempuan pakai tudung, nampak tengkuk, nampak telinga, kita kata yang tu pakaian jahiliah. Tu sebenarnya pakaian jahiliah. Kalau tak pakai tudung langsung, kita kata apa? Yang tu lagi teruk daripada jahiliah. Itu bukan jahiliah dah, dia lagi teruk. Sebab orang jahiliah pakai tudung. Dan kadang-kadang kita tengok orang dalam hadis Muslim, Nabi SAW sebut, sinfan min ummati lam tarawhuma. Ada 2 kelompok umat aku yang hampa tak pernah tengok. Salah satu dia perempuan yang berpakaian tapi sama seperti tak berpakaian. Kepala dia bonggol unta, ariat, kasiat, pakai tapi bogel, diceritakan ciri perempuan tu. Nabi kata golongan ni hampa tak pernah tengok. Sebab orang Arab, dia bukan tak pakai tudung, dia pakai. Cuma dia pakai tudung, dia ikat sampai nampak tengkuk. Yang duk buat fashion, apa ni? IFF, Islamic Fashion Festival tu pakaian jahiliah. Tu bukan pakaian Islam, tukar, pergi bubur Islamic, apa ni? Jahiliah Fashion Festival lagi bagus. Tu memang pakaian jahiliah betul. Tapi orang yang tak pakai tudung, kita kata yang tu bukan jahiliah. Tuan-tuan jangan bagi cop jahiliah. Malu orang jahiliah, kesian kat mereka. Mereka tak pakai macam tu, jangan kata mereka pakai. Orang jahiliah dia pakai juga tudung. Jadi berdasarkan hadis ini, hadis daripada Aisyah menunjukkan bahawa perempuan nak solat, dia mesti tutup kepala dia dan juga tengkuk dia. Mesti pakai tudung. Dalam hadis lain riwayat Tabrani disebutkan, la yaqbalullah min imra'atin salat hatta tuwari zinataha wala min jariyah balagat al-mahid hatta takhtamir. Nabi kata sesungguhnya Allah tak terima solat seorang perempuan sehingga dia menutup perhiasannya. Dan tidak diterima solat daripada jariyah, hamba sehingga selepas dia datang umur haid sehinggalah takhtamir, dia pakai tudung. Tuan-tuan, dalam bab ini, hadis ni, kata Imam As-San'ani, hadis ni menceritakan tentang syarat sah solat. Walaupun disebutkan la yaqbalullah, Allah tak terima dalam hadis ni, ada hadis lain juga disebutkan la yaqbalullah. Dalam sebahagian riwayat disebutkan la yaqbalullah salatal abaq ataupun abaq. Allah tak terima solat orang yang lari daripada Tuhan dia, hamba yang lari daripada Tuhan dia. La yaqbalullah. La yaqbalullah man fi jawfihil khamar. Allah tak terima solat orang yang di dalam perut dia masih ada sisa-sisa arak. Dalam bab tu kita kata yang tu bukan tak terima. Yang tu maksud dia pahala dia tak sempurna. Tapi dalam bab ini, umumnya dalam bab ini, Allah tak terima solat orang yang tak pakai tudung. Kita kata ini menjadi
syarat. Mesti pakai tudung. Kalau tak, solat dia tak sah. Begitu juga dengan bab wuduk dan sebagainya. Dia mesti buat. Kalau tak, tak sah. Dalam hadis lain daripada Ummu Salamah, riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, "Idza kana dir' sabighan yughatti dhuhur qadamaiha." Orang datang bertanya kat Nabi SAW, boleh tak perempuan solat pakai dir' wa khimar? Pakai baju dengan tudung saja, dia tak pakai kain. Boleh atau tidak? Nabi kata, "Idza kana dir'u sabighan", kalaulah kain dia tu panjang, kalau baju dia tu panjang, yughatti dhuhur qadamaiha, sehingga tutup bawah kaki dia, boleh. Walaupun dia tak pakai kain dalam keadaan tu. Tuan, pakaian orang Arab, kadang-kadang mereka pakai baju yang besar, labuh. Jadi orang tanya kepada Ummu Salamah, boleh tak boleh? Kalau kami pakai baju sahaja, tak pakai kain. Ummu Salamah kata, kalaulah baju itu sabighan, luas, yughatti qadamaih, tutup kaki, dalam keadaan tu boleh. Maka kita kata tutup kaki juga merupakan salah satu di antara syarat solat. Kalau tak, tak boleh. Mesti tutup kaki. Tuan-tuan, dalam bab ni kata Abu Daud, ni bukan hadis. Ini perkataan Ummu Salamah. Itu yang paling sahih. Perkataan Ummu Salamah. Sebagaimana dalam riwayat lain juga. Tapi dalam bab ini, ada satu keadaan yang kita namakan mauquf fi hukmil marfu'. Kita dah bincang dulu, kita ulang sikit. Hadis marfu' adalah perkataan Nabi. Hadis mauquf, perkataan sahabat. Ada bab yang ulama namakan dia sebagai al-mauquf fi hukmil marfu'. Bunyi dia mauquf, tapi hukum dia marfu'. Bunyi dia berhenti kepada sahabat. Hukum dia kita kata yang tu perkataan Nabi. Apa contohnya? Contohnya dalam bab yang kita kata tak mungkin sahabat nak reka sendiri. Kalau sahabat cerita tentang satu benda yang benda ni tak mungkin dia reka sendiri. Abu Hurairah cerita tentang benda-benda yang berlaku zaman dulu. Penciptaan bumi. Kita kata tak mungkin Abu Hurairah nak reka sendiri cerita ni. Huzaifah bin Yaman cerita tentang Dajjal. Cerita rupa Dajjal bagaimana. Kita kata yang ni tak mungkin Huzaifah nak reka sendiri. Kita kata itu hadis yang walaupun perkataannya adalah perkataan sahabat, tapi hukumnya adalah marfu'. Benda tu tak mungkin mereka buat sendiri. Jadi itu adalah perkataan Nabi. Dalam bab ini juga hadis Ummu Salamah ini, walaupun perkataan Ummu Salamah, kita kata dalam bab ini tak mungkin Ummu Salamah nak reka hukum sendiri. Jadi dia adalah marfu'. Aurat perempuan yang mesti ditutup. Dia mesti tutup semua. Kepala dia mesti tutup, tengkuk dia mesti tutup, kaki juga dia mesti tutup. Muka, bagaimana dengan muka? Kata As-San'ani, aurat perempuan ni ada dua. Satu aurat dalam solat dan aurat di luar solat. Aurat dalam solat, kata As-San'ani, semua kecuali muka. Kata As-San'ani, aurat di luar solat, dia kata semua termasuk muka. Sebab San'ani punya pandangan, dia kata muka perempuan wajib tutup. Tentu pada pandangan dia wajib pakai burdah. Jadi pada dia kata dalam solat